Assalamualaikum rakyat Malaysia. Aku tak sepatutnya buat konten pada hari ini, tapi quick question. Pernah tak Anwar Ibrahim ni, dalam dia melakukan sesuatu, apatah lagi membuat keputusan, takkan tak susahkan rakyat? Kau faham tak? Kenapa dia macam apa benda pun keputusan, apa benda pun dia buat lah, memang akan menyusahkan. Dan dia menyusahkan tu bukan sikit, ramai. Aku dah buat beberapa prediction happen sebelum ni kan, dan it happened already. Daripada zaman pembangkang, dia dapat mic je, tiada yang menyusahkan orang. Buat rusuhan, buat tunjuk perasaan ke, nak buat apa ni, dia mesti susahkan. Dah ada kuasa pun dia menyusahkan. Tapi dia bersembunyi di sebalik topeng konon-konon menyenangkan rakyat. Aku faham rakyat Malaysia masih ramai yang otak dia berfungsi. Aku nak tanya sikit, walanon semua, otak aku berfungsi tak? Terang-terang hadis pun dah memberitahu ciri-ciri orang munafik. Apabila dia berkata dia berdusta. Siapa tu? Apabila berjanji dia mungkiri. Siapa tu? Apabila diberi amanah dikhianati. Siapa tu? Lepas tu diangkat menjadi Imam Khalifah Agung, the only Perdana Menteri yang memberi bantuan konon-kononnya pada rakyat pun sebenarnya menyusahkan. Apa benda ni, daripada SARA sampai turun 6 sen. Bukan turun 6 sen pun sebenarnya. Yang aku nampak sebenarnya dah tak boleh bagi subsidi, kena naikkan. Tetapi kalau nak rasa yang turun, bersyarat. Datang pula walanon-walanon yang suka pukul rata. Siapa yang pakai 300 liter ke atas tu sebenarnya tolonglah percaya bahawa mereka adalah golongan-golongan kaya, bukan golongan miskin. Kau pernah tengok tak kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan contoh dekat Kelantan, Pahang, Sabah, Sarawak, yang perjalanan mereka semua melebihi sejam untuk pergi satu tempat ke satu tempat kerja. Orang macam aku pula tiap hari duduk Seremban, tapi segala kerja projek Shah Alam, Sungai Buloh, Kuala Lumpur. Dulu aku duduk dekat dengan Pantai Bagan Dalang. Berapa ramai yang kerja tiap-tiap pagi pergi ke KL. Lain kali jangan pukul rata. Walanon, tolong otak korang ni at least berfungsi sikit. Ikut sangat macam Hanun Shah, Wan Tahi tu kenapa? Tapi nasi kandar. Aku tak berminat nak jadi walaon, tapi belum cukup bod untuk menjadi walanon. Seriously, korang ni otak kat mana sebenarnya? Aku dah mana nak borak dah betapa PMX ni kaki penipu, kaki berpusing, spin sana sini. Dah malah nak cakap, semua orang dah tahu. Orang yang ada otak berfungsi, dia punya sense dia semua tahu. Kalau bab relationship pandai, red flag lah yang suka mencarut-mencarut ni. Red flag lah orang yang suka menipu, pusing-pusing kaki spin ni, manipulator. Red flag lah narcissistic ni semua. Semua bab relationship itu semua red flag. Bagus lah. Tapi sebagai rakyat Malaysia, okey pula kalau pemerintah ada ciri-ciri macam tu. Sanggup pula korang ke? Tolong lah.